Assalamualaikum. Hari ni jumpa lagi dalam channel aku, Teacher Sensei. Tapi hari ni konten aku lain sikit. Video aku kali ni aku bukan nak pergi jalan, aku bukan nak pergi makan. Hari ni aku nak masak. Nak masak apa? Hari ni aku nak masak bekasam ikan. Tapi kita mixkan sikit. Kita masak bekasam ikan tu ikut cara Negeri Sembilan. Kita buat pedas sikit lah. Jom ikut aku masak bekasam ikan. Inilah dia bekasam ikan. Bekasam ikan ni kakak ipar aku buat hari tu. Itulah dia bekasam ikan dia. Nampak? Bekasam ikan kakak ipar aku buat. Ikan ni hari tu aku mancing aku dapat. Jadi aku suruh kakak ipar aku kasam ikan ni. Ikan patin dengan ikan pacu. Sekarang ni kita nak buat, kita nak masak bekasam ikan style Negeri Sembilan. Jom. Bekasam ikan ni kalau yang version Iban punya dia lain tau. Dia tak sama macam bekasam kita orang yang dekat Semenanjung. Bekasam dekat Semenanjung lain. Bekasam style Iban ni lain. Dia lain cara perap, lain cara dia buat, dan bahan-bahan dia pun tak sama. Dua-dua sedap. Yang Semenanjung sedap, yang Iban punya pun sedap. Jom. Kita ambil dulu bekasam ikan ni. Ambil yang ini, bekasam ni dia dah kakak ipar aku dah campur dengan beras dengan daun kepayang. Ni dah rupa dia bekasam dia. Ambil dulu satu, kita cari isi dia. Mana isi dia? Jadi ikan tu aku suruh kakak ipar aku kasam semua. Okey. Itu dia. Cukup lah ni untuk sekali makan. Jom kita masak cara Negeri Sembilan. Bekasam Iban masak cara Negeri Sembilan. Jom. Apa yang aku tahu dalam bekasam ikan ni, cara orang Iban, cara orang Iban buat bekasam ni, dalam ni dia letak beras. Daun tu ada yang pakai daun kepayang, ada yang pakai daun getah. Buah tu kalau yang tahu ada letak buah kepayang. Kalau letak buah getah pun sedap. Tu Iban punya style lah. Lepas tu dia guna garam lah macam biasa. Lepas tu dia kasam, dia simpan dulu dalam 2 minggu macam tu lah. Lepas tu boleh dah makan. Ni yang dah jadi dah ni kasam ni. Bau dia pun sebelum masak lagi bau dia sedap. Jadi style bini aku masak macam ni. Bini aku sekarang ni dah pandai makan pedas kan. Jadi dia buat masak kasam ni, dia campur cili. Sedap lah. Jom kita masak, jom. Nak masak bekasam ni senang je bahan-bahan dia. Pertama, korang ada bawang besar, bawang merah, bawang putih. Ni yang paling penting, cili cabai. Biasalah orang Negeri Sembilan tu, cabai nak tahu tinggal mesti bisik cabai. Macam aku suka pedas, jadi aku letak dah banyak sikit cili. Ni je bahan-bahan dia untuk korang masak. Bahan-bahan ni semua orang kisar je ataupun chopper je. Pakai chopper tu, chopper je semua kecuali bawang besar. Ni semua korang chop je. Chop. Lepas tu kita tumis. Ni tadi cili, bawang merah, bawang putih dengan bawang besar sikit. Korang chop. Aku chop pakai chopper lah. Ni dah siap chop. Nanti kita tumis je. Bawang besar ni korang racik je. Tu bahan-bahan dia. Jom kita masak. Lauk bekasam ikan ni, kalau macam aku, bila aku dah masak bekasam ikan, aku tak masak lauk lain dah. Aku cukup goreng telur, makan dengan nasi panas. Lepas tu telur mata. Cukup telur mata, bekasam ikan, kicap, nasi panas. Memang korang takkan cari lauk lain. Percayalah cakap aku. Sebelum korang masak kasam ni, ikan bekasam tadi tu, ni korang goreng dulu. Goreng jangan sampai masak. Goreng dalam 60% macam tu lah. Goreng sekejap. Kenapa goreng sekejap? Supaya tekstur ikan tu tadi tak hancur bila korang masak nanti. Kita nak elakkan ikan tu hancur, jadi kita goreng sikit lah. Goreng sikit lah. Goreng sekejap. Baru dia ni, dah naik bau. Okey, nasi goreng ni boleh angkat. Jangan goreng sampai masak pula. Dalam 60% macam tu boleh angkat. Angkatlah bekasam ni, bekasam ikan yang goreng tadi. Angkat. Lepas tu minyak dia ni korang jangan buang.
minyak dia ni kita gunakan untuk tumis dia, untuk kita tumis dia punya sambal dia tu. Okey, macam ni juga. Okay, cukup kita angkat, minyak jangan buang, minyak kita pakai untuk tumis sekarang. Ni bawang yang kita chop tadi dengan cili, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan dalam minyak. Guna minyak yang korang guna untuk goreng ikan tadi. Guna je minyak tu, tak ada masalah. Okay, tumis dulu. Kita korang tumis ni macam biasa, tak garam, tak aji, dan tambah gula sikit. Jadi dia punya rasa nanti ada masin, ada pedas, ada manis. Sedap lah. Tumis ni, bila korang tumis ni pastikan bawang ni tadi dah masak. Dah masak tu maksud dia jangan sampai hangus pula. Dia ada macam dah garing sikit nanti, baru korang campurkan dengan ikan. Okay, pada bakar bawang tu dah nanti bawang tu dah bakar, dah garing baru tabat ke ikan, baru masukkan ikan. Okay, tumis je. Sekarang ni dia punya cili tadi, benda kita tumis tadi dah masak lah, dah cukup garing dah. Nampak lah tu. Bila dah macam ni, masukkanlah ikan yang korang goreng tadi. Masukkan balik. Masukkan. Gaul balik. Nampak tak? Nampak tak? Gaulkan. Masukkan juga bawang tadi. Bawang yang korang dah racik tadi. Masukkan balik. Masukkan dalam bekasam ikan kita. Dah masuk, kacau lagi. Duduk je. Baru lapar, perut tak usah kacau. Lagi goreng telur mata. Nampak dengan otak hangat. Bekasam ikan, pedas, masam, manis. Mantap. Aku kalau aku tak ada lauk, inilah lauk aku. Bekasam ikan, goreng telur dengan kicap. Memang laju. Makan pula dengan nasi panas kan, tengah hari korang makan tu. Tak sedar weh tambah nasi. Nak berasai ni kawasai. Nak berasai habis hasil spray. Ya deh. Okey. Dah siap. Boleh dihidangkan. Jom kita hidangkan. Dah siap. Tahu lah ya, bekasam ikan yang dimasak style Negeri Sembilan. Ada pedas, ada manis, ada masam, ada masin. Lagi goreng telur mata, empang dengan nasi hangat, empang dengan kicap. Kalau yang nak cuba kat rumah, boleh tak try. Kalau dekat aku, benda ni memang lauk killer lah. Tu dia. Siap masak. Itulah tadi menu aku. Bekasam ikan dimasak style Negeri Sembilan. Campur cili, pedas-pedas. Sekejap lagi aku nak goreng telur. Tunggu nasi masak. Lepas tu boleh makan. Terima kasih kepada yang dah tengok video aku masak tadi. Terima kasih. Korang nak share boleh, nak buat dekat rumah pun boleh, tak ada masalah. Sebab bagi aku resepi ni sedap dan menyelerakan lah. Jadi bolehlah try kat rumah masak untuk family korang. Terima kasih yang dah tengok video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share dan komen. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.